Semenjak pengenalan dia pada tahun 2024, Xpeng GC ini merupakan salah satu EV dari China kegemaran kami. Mana taknya, rupa cantik, space ada, jajan banyak dan dia punya teknologi pun boleh tahan. Dan untuk tahun 2025, Xpeng ada memperkenalkan model facelift iaitu benda dia lah. Nama dia simple je, Xpeng G6 Facelift. Dan sekali tengok mungkin anda nampak tak ada beza sangat dengan model sebelum ni, tapi menurut Xpeng dia dah bagi banyak upgrade dari dalam dan juga luar menjadikan kereta ni lebih baik daripada sebelum ni. So, untuk video hari ni, kita tengok apa yang best dengan Xpeng G6 Facelift. Jom. Nama saya Mukhlis, selamat kembali ke Cari Cars. Baik, perubahan pertama yang dilakukan oleh Xpeng untuk model G6 Facelift ni adalah dari segi dia punya nama. Sebab sebelum ni nama ni dia suka pakai nombor. Contoh untuk Malaysia, kita punya variant ada dua. Kita ada 580 Pro dengan 755 Pro. Sebab nombor tu dia confusing sebab dia nak bagi tahu bahawa nombor tu sebenarnya representkan dia punya CLTC range untuk setiap variant. Dan kita tahulah dekat Malaysia ni kita pakai WLTP, bukan CLTC. So as a result untuk global spec, Xpeng tukar nama. So instead sekarang kita ada dua variant kat pasal kita. Kita ada RWD Low Range Pro which is model ni, dan juga untuk model top spec dia panggil AWD Performance sahaja. Simple. Dan dari segi reka bentuk sebenarnya untuk kedua-dua variant ni dia lebih kurang sama, dan perbezaan dia dengan model sebelum ni tak banyak sangat. Contoh dekat depan boleh nampak dia dah ada full width LED bar ni. Jadi memang nampak lagi handsome lah. Dan sebabkan dia sekarang pakai full width LED bar, dia punya logo dah reposition, dia pergi naik ke atas sikit. Dan overall dia punya bumper design lebih kurang sama, dan lampu pun masih lagi kat bawah ni. Dan yang juga baru kat sini anda perasan dia punya rim baru 20 inci juga. Design baru sikit dan dia masih lagi pakai tayar Michelin Pilot Sport EV. Tapi yang saya suka untuk model ni, dia dah pakai colour purple baru ni, tapi sayangnya colour orange yang mengilau tu sekarang dah tak ada. Instead dia pakai purple yang pastel ni. Tapi still cantik apa. Dan bila kita buka bonet depan ni memang tak ada apa-apalah, frunk pun tak ada, motor pun tak ada. Sebab apa? Sebab untuk model long range ni, dia pakai sistem satu elektrik motor dekat tayar belakang, so dia rear wheel drive. Dan compare dengan model 755 Pro yang pre-facelift, yang ni dia ada perubahan sikit. Sebab dia punya power sekarang dah naik kepada 292 horsepower dan 440 Nm of torque. Namun, yang peliknya walaupun horsepower dah naik, tapi dia punya 0 to 100 acceleration menurun sikit. Sekarang kereta ni 0 to 100 ni hanya 6.7 saat compare dengan 6 saat lebih dekat model pre-facelift. Tapi dia punya top speed naik sikit kepada 202 km sejam. Okey, mungkin ada orang komplain, bang, macam biasa je tak sporty sangat. Sebab anda kena ingat, ini adalah model long range, single motor. Dan bagi saya, 0 ke 100 6.7 saat kira laju lah tu. Especially untuk kereta sebesar ni. Apa nak laju-laju? Nak laju, beli AWD Performance. Dan untuk bahagian belakang Xpeng G6 Facelift ni, dia ada sedikit perubahan reka bentuk juga. Contoh anda nampak dekat dia punya tailgate, dia macam ada ducktail spoiler sikit kat tengah ni. So bila dia combine dengan spoiler kat atas ni, dia nampak macam ada dua spoiler ala-ala macam kita spoiler macam Aston Martin DBX pun gaya-gaya lebih kurang macam ni. Dan Xpeng juga dia dah tukar sikit design dia punya bumper bawah ni, dia dah sekarang ada macam black accent ni. So dia nampak macam ala-ala fake diffuser gitu lah. Tapi menariknya, walaupun bumbung belakang dia ni macam melentang, macam very sporty, macam coupe SUV, tapi G6 baru ni dia masih ada rear wiper yang dia tersorok dekat bawah sini. So maknanya walaupun kereta ni sporty, rear wiper masih ada, tak macam kereta-kereta fastback yang lain. Tapi overall kereta ni masih lagi sebuah coupe EV SUV yang bagi saya nampak sangat ranggi dan sangat handsome. Betul tak? Okey, sekarang kita berada di ruangan dalam Xpeng G6 Facelift. Dan untuk model facelift ni, dia ada sedikit perubahan dari segi dia punya design dan juga dia punya jajanan. Contoh, yang baru dekat sini, dia punya screen infotainment sekarang dah besar, 15.6 inci. Masih lagi ada wireless and auto Apple CarPlay dan juga streaming service. Nak layan YouTube dalam ni pun boleh, tak ada masalah. Dan juga dia ada Xpeng punya smart navigation system yang bagi saya okey lah, boleh pakai. Dan saya pada itu juga, kita juga ada function baru untuk dia punya kerusi. Sekarang dia punya kerusi depan ni dah ada massage function, dan dia masih lagi ada ventilation dan juga function nak panaskan pungkok. Okey, yang baru juga dia punya dalaman, tengok dia punya color, dia sekarang ada dua color option. Kita ada dark grey which is yang ni, dan juga kita ada light grey kalau anda nakkan sesuatu yang lebih cerah. Dan sekarang dia dah ada macam wood veneer kat depan ni, automatic, nampak macam dah rasa macam sebuah kereta lagi premium. Tapi dia punya feature baru yang paling saya suka sebenarnya benda ni. Aircon vent ni dulu kalau nak adjust, Homer kena pakai screen. Sekarang tak payah. Dia bagi aircon vent yang biasa macam ni. So nak adjust senang. Tak payah nak main screen. So terima kasih Xpeng. Benda ni bagi saya sangat-sangat penting lah. Especially untuk orang macam saya. Dan daripada itu kita lagi masih ada jajan biasa. Contoh kita ada steering wheel 2 spoke ni. Dia punya butang ni boleh adjustable. Dekat sini kita ada dua 50 watt wireless charger. Ada USB port. Dia punya speaker pun masih sama. 18 speaker X Opera. Dia punya brand sendiri. Dia ada ambient light. Tapi satu yang saya tak suka,
dia punya meter cluster dah cantik, tapi dia masih lagi tak ada head-up display macam abang-abang dia lagi premium. Dan dia punya sunroof atas ni nampak macam cantik, tapi panas yuk. Sebab apa? Dia tak ada sunshade, dia tak ada cover. So, dia akan terbuka telanjang macam ni lah, walaupun hari tengah panas macam ni. Tapi overall, dia punya cabin walaupun nampak minimalistik, saya sebenarnya suka sebab dia rasa premium dan bila dah guna, okey lah. Dia tak ada terlalu pelik sangat nak pakai. So, overall, not bad. Baik, untuk ruangan tempat duduk belakang Xpeng J6 Facelift macam sebelum ni masih lagi sebuah kereta yang agak spacious lah. Anda boleh tengok. Okey, contoh kerusi depan ni saya dah adjustkan ikut saya punya driving position. Saya tinggi 175 cm. Tengok, legroom bukan main berlambat. Headroom walaupun bumbung dia nampak sporty kat luar, tapi dalam dia masih lagi ada headroom. Tak macam kereta-kereta sporty yang lain. So, orang tinggi pun nak duduk belakang tak ada masalah. Dan paling bagus saya suka dia punya kursi belakang ni, anda boleh nak sandarkan. So sekarang saya duduk posisi paling tegak, tapi kalau nak tembak jauh, nak penat, tarik je sini. Nak sandar habis pun tak ada masalah. Nak lipat kaki macam ni pun tak ada masalah. Dan selain itu juga kita ada built-in armrest kat sini. So memang rasa macam bos duduk macam ni. Dan juga kita ada dua USB-C charging port, ada aircon vent. So overall in terms of space kat belakang ni tak ada masalah. Boot space pun boleh tahan. Anda ada 571 liter space dan boleh kalau anda lipatkan kursi belakang ni boleh besarkan lagi lebih 1374 liter. Silap-silap bawa anak kambing pun muat, tak ada masalah. Baik, satu benda saya tak dapat nak tunjuk untuk Xpeng dekat Malaysia ni, macam EV model yang lain, Xpeng kat Malaysia ni dia juga ada dia punya mobile app sendiri. So maknanya anda boleh linkkan anda punya kereta dengan mobile app. So benda ni bagi saya one of the best lah untuk automotive mobile app saya pernah try. Bukan setakat anda boleh unlock kereta, nak buka aircon dalam, nak start enjin dan apa, dia boleh sebenarnya membantu kalau anda contohnya tak jumpa kereta, contoh tengah parking kat mall tak jumpa kereta, anda boleh tekan ada function horn, ada function flash apa semua. So dia membantu anda untuk cari kereta anda. Selain daripada itu, dia juga ada Xpark. So maknanya anda boleh automatic parking kereta anda pakai app sahaja. Canggih tak canggih. Dan juga contohnya kalau anda parking dekat tempat sempit, mana tahu ada orang sebelah parking tak pandai, dia parking rapat, nak buka pintu tak muat, anda boleh guna dia punya summoning function. Boleh gerakkan nak pergi depan ke pergi belakang. So dia bagi ruang untuk anda nak masuk dalam kereta dengan cara yang lebih selesa dan senang. So overall, dia juga ada charging map. So macam biasalah, anda boleh tengok charging port yang terdekat dengan location anda. Dan overall untuk sebuah app untuk kereta, bagi saya dia one of the best sebab dia juga ada digital key. So maknanya contoh anda terlupa, tertinggal nak bawa kunci kereta, pakai handphone saja dah boleh unlock kereta. Pergi dekat kereta, touch kat pintu, automatic dia unlock dan anda boleh bawa kereta ni macam ibaratkan anda bawa kunci. So overall untuk app, saya rasa boleh lawan-lawan Tesla lah dia punya app so far saya try. So Xpeng mobile app boleh try. Baik, dari segi platform kita tahu bahawa model G6 Facelift ni dia masih lagi pakai platform yang sama sebelum ni, iaitu platform Xpeng SIPA 2.0 dengan bateri architecture 800V dan juga dia pakai silicon carbide. Kira one of the most advanced EV platforms dekat China lah kira kereta ni. Tapi untuk model Facelift ni dia ada sedikit perubahan dari segi dia punya bateri, sebab untuk model long range ni sekarang dia pakai bateri yang kecil sikit, iaitu 80.8 kWh dan dia juga dia pakai bateri jenis LFP sekarang. Compare dengan model pre-facelift, dia punya bateri dia lagi besar, 87.5 dan dia pakai NFC. So as a result, dia punya WLTP jatuh sedikit. Sebab apa? Sebab kita tahulah LFP ni dia punya energy density dia kurang dan juga dia punya capacity pun menurun compare dengan sebelum. Tapi dia punya WLTP range, jarak maksima masih lagi okey lah, 525 km compare dengan 570 km pada model yang pre-facelift. Tapi bagi saya okey lah, janji atas 500 kira long range lah tu. Dan yang paling penting yang untuk model facelift ni sekarang dia dah ada charging method yang baru, sebab dia punya DC charging sekarang dia dah pakai 5C saja. So dia punya speed boleh pergi sehingga 451 kW. Benda ni anda boleh jumpa dekat kereta apa sebelum ni? Lotus dan juga Porsche Taycan. Sebelum ni EV lain tak ada. So anda bayarkan 180,000 anda dapat charging 5C. So memang boleh kata kereta ni antara model yang paling mampu milik yang ada 5C charger dekat Malaysia ni. So charger berapa laju? 10 ke 80% hanya mengambil masa 12 minit sahaja. Tak sempat nak tapau nasi kanak, kereta dah penuh charge. Dan tetapi malangnya dia punya AC charger masih lagi dekat 11 kW. Tapi untuk charge overnight okey lah, sebab dia ambil masa lebih kurang 9 jam. So parking kereta tengah malam, charge, pagi besok nak pergi kerja, cabut, insyaAllah penuh, tak ada masalah. So, cukuplah kita sembang pasal bateri. Jom kita bawa kereta ni. Best ke tak best? Okey, rekod sekarang kita tengah memandu Xpeng J6 Facelift. Okey, kita dah tahu kereta ni on paper dia ada sedikit penambahan kuasa compare dengan sebelum ni. Tapi honestly bila bawa dia tak adalah rasa banyak sangat beza dia. Bukan nak cakap kereta dia, so anda kena ingat 0 ke 100 6.7 saat untuk kereta sebesar dan seberat ini adalah sesuatu yang
agak hebat lah, sebab kita tahu EV ni dia punya instant torque, dan dia rasa bawa pun dia rasa effortless sebab kata Mak Saleh. Dia tak ada rasa terlalu berat, tak adalah mengah, nak tekan minyak, tak ada. Tekan je, confirm pergi. Dan benda yang saya suka untuk kereta ni, dia tak macam EV China yang lain yang lagi mahal. Dia tak ada pakai air suspension apa semua, tak ada mechanical. Dia hanya pakai mechanical suspension, depan double wishbone, belakang multi-lane. Dan dia punya ride bagi saya, dia one of the more balanced one. Sebab biasa kereta China kita tahu dia terlalu lembut dan memang membuai-buai lah. Belakang memang confirm berlantun. Tapi yang ni okey lah. Dia kurang berlantun. Tapi tak adalah nak lawan macam Xpeng X9 yang ada air suspension. And it's good enough lah kata mak saya. Tapi even nak tengah bawa lenjan pun, dia agak melekat. Dia tak ada rasa terlalu membuang. So sebab tu saya cakap, untuk sebuah EV yang besar berat macam ni, kira best juga dia punya handling. Tapi steering macam biasalah. Dia punya input dia masih lagi rasa terlalu ringan. Dia tak ada rasa terlalu connected, tapi okey lah compare dengan kereta-kereta China lain yang saya pernah bawa sebelum ni. Satu benda saya suka kereta ni adalah dia punya NVH level, dia punya kedapan bunyi, sebab dia pakai double glaze window kat depan. Bila bawa atas highway, bawa 100 lebih pun, bunyi angin tu dia memang kedap, dia tak ada bunyi angin kuat sangat. Mungkin ada bunyi pun bunyi tayar, sebab dia pakai tayar Michelin Pilot Sport EV, tayar macam performance bias, so dia sedikit bising lah compare kalau anda pakai tayar yang lebih senyap. Tapi overall, kereta ni memang kita boleh nampak, dia memang kereta lebih kepada untuk family oriented. Kereta yang senyap, selesa, tapi at the same time, nak lenjan pun best juga sebenarnya. Okey, yang paling penting dari segi dia punya kecekapan tenaga, energy efficiency, as dia pakai 800 volt architecture, so kita tahu dia agak efficient lah. Xpeng claim anda boleh dapat lebih kurang 17.9 kWh per 100 km untuk energy efficiency. So far saya bawa kereta di dalam sehari dua, saya bawa atas highway pun adalah jalan pecut-pecut sikit, dalam town pun ada. So far saya dapat lebih kurang 18 lebih kWh per 100 km, which is maknanya in theory dalam tangan, insya-Allah kalau anda bawa daily tak pergi town, 500 km range from single charge tak ada masalah. Tapi kalau nak charge, yelah kita tahu kereta ni ada fast charger lah. Tapi masalahnya kat Malaysia ni susah nak cari sebenarnya charger yang atas 400 kW. Kalau ada pun mungkin jauh. Tapi overall Xpeng G6 ni saya masih lagi suka cara dia punya driving. Dia balance, tak terlalu lembut, tak terlalu keras, dan saya rasa ini adalah salah satu EV SUV China yang paling best saya pernah bawa setakat ini. Baik, dari segi sistem keselamatan, kita tahulah Xpeng ni dia punya ADAS dia one of the best. Tapi untuk model pasaran global ni, dia tak ada XNGP macam kat China, iaitu Xpeng Navigation Guided Pilot. Dia punya sistem autopilot lah. Saya dah dekat China, yang tu memang best gila. Tapi yang ni pun okey lah. Saya dah try dia punya adaptive cruise control, nak activate pun senang, tarik je pedal ni 2 kali, dia terus activate. Dan dia benda ni bagi saya one of the better one, sebab dia biasa kalau sistem ADAS lain, nak dia kalau follow kereta depan, dia akan jarak jauh sikit sebab dia takutkan. Tapi yang ni, dia follow agak dekat, so maknanya kalau pakai tengah jam tu, anda rasa lagi senang lah, lagi senang hati nak pakai. Dan nak activate pun senang, dan dia punya fungsi ADAS lain bagi saya one of the better one saya pernah try dalam sebuah kereta China EV lah. Sebab anda boleh adjust kalau contoh anda tak nak dia punya warning kuat sangat, nak boleh turunkan, nak bagi dia warning sound saja. So maknanya anda ada control nak tukar, nak on ke tak on semua benda. So maknanya anda tak adalah terpaksa kena pakai semua function ni. Okey, satu benda menarik dengan Xpeng ni juga, dia ada sistem auto parking, part of the X-Pilot parking assist. So anda boleh activate dia punya auto park, dia bagus, one of the better ones saya pernah try. Dan dia juga walaupun parking spot tu tak ada petak, tak ada line, tapi dia masih boleh detect space, so nak parking dekat ruang kosong pun masih lagi boleh dilakukan. Tapi yelah, sebab kereta ni bagi saya tak perlu pakai pun tak apa auto park, sebab kamera 360 dah ada, sharp nak mampus macam pakai kamera handphone. Dan dia juga ada digital review mirror, sensor depan, belakang, kiri, kanan semua ada. So pendek kata, kalau kau tak reti parking kereta ni, tak payah bawa lah kereta ni yuk. Sebab senang bagi. Walaupun kereta besar, mungkin agak intimidating untuk setengah orang, tapi bila dah bawa, okey, dia tak ada rasa terlalu besar sangat bila untuk parking. Dan overall, of course, in terms of safety feature apa semua, saya rasa this is one of the better Chinese cars lah. In terms of dia punya ADAS, dia tak terlalu jerking, dia okay, smooth. So far, pengalaman saya dengan Xpeng G6 ni, one of the best ADAS function saya pernah try dalam Chinese EV. Baik, dengan adanya penambahbaikan yang kecil-kecil ni, adakah Xpeng G6 facelift ni sebuah kereta yang lebih baik dari model yang sebelum ni?
Bagi saya ya, sebab yelah, tengok rupa dia masih cantik, especially kat facing dia ada perubahan sikit. Dalam ni masih lagi sangat spacious dan bagi saya dia punya jajah dia masih banyak. Driving pula lebih kurang sama dengan sebelum, tapi yang penting sekarang dia dah punya charging performance dah makin laju dan dia punya ADAS saya boleh cakap one of the best yang saya pernah try untuk sebuah kereta EV China dekat Malaysia ni. Dan paling penting harga dia pun actually sedikit murah compare dengan G6 long range yang sebelum ni. Sekarang dia bermula pada RM178,888 sahaja. Dan paling penting untuk Xpeng kat Malaysia ni, dia punya distributor adalah Bemas Auto dan dia punya warranty package memang dia agak komprehensif lah. Contoh kita ada warranty kenderaan 5 tahun, warranty untuk high voltage battery 8 tahun dan juga kita ada servis percuma. So pergi hantar servis tak payah bayar, hantar je kereta, pergi ambil balik selama 5 tahun. Tapi anda kena ingat, ini adalah model CBU dari China. So mungkin peluang anda untuk dapat kereta dengan harga yang sama macam ni mungkin hanya pada tahun ini 2025. Tapi saya rasa by the time video ni up, mungkin dah tahun 2026. So mungkin harga dia akan naik sikit. Tapi kita harap Xpeng akan tersedia untuk CKD model ni dekat Malaysia, sebab bagi saya memang sangat-sangat rugi. Sebab kereta ni boleh kata one of the best EV SUV China yang saya pernah try. So, kalau anda ada peluang nak beli, boleh beli. Tapi, apakah pendapatan dengan Xpeng G6 facelift? Charika.